Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azra Dayana binti Ahmad Saimi daripada unit Bahasa Melayu 3. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa. Selanjutnya saya akan menerangkan apakah itu pendidikan. Pendidikan atau education berasal dari dua perkataan Latin iaitu educare yang bermaksud didikan. Oleh itu, latihan dan didikan ialah dua komponen yang perlu ada dalam pendidikan. Latihan berfokus kepada pergerakan fizikal dan tingkah laku yang menjalankan aktiviti bagi membentuk kemahiran motor, manakala didikan lebih menjurus kepada komponen intelek dan matlamatnya untuk membina pemikiran yang bijaksana dan rasional serta akhirnya menjurus kepada pembinaan jiwa manusia yang mulia. Aspirasi dan hala tuju pendidikan di Malaysia. Yang pertama, guru menjadi pembimbing dan pendorong murid dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, guru mendidik murid-murid untuk mewujudkan hubungan kuat walaupun berbeza kaum dan bangsa. Dan yang ketiga, guru perlu ada perancangan sebelum menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran. SKPM 2010 merupakan satu instrumen penilaian yang terdapat dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Tujuan yang pertama adalah untuk menetapkan satu nilai tara atau sukatan aras atau tahap kecemerlangan yang dikehendaki atau yang sepatutnya dicapai oleh sekolah. Yang kedua adalah untuk bertujuan memerihalkan secara eksplisit maksud frasa taraf atau standard pengajaran yang memuaskan seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996 subsection 117A. Yang ketiga, SKPM juga dapat meluaskan jangkauan tindakan JNJK dengan mengupayakan sekolah untuk mengaplikasikan sendiri sistem pemastian standard kualiti tanpa kehadiran nazir ke sekolah. Dan yang terakhir ialah bertujuan sebagai satu inisiatif bagi meningkatkan tahap profesionalisme warga pendidik di sekolah. Seterusnya ialah SKPMG 2. SKPMG 2 telah dibina dengan format baharu yang dibangunkan khusus sebagai panduan kepada pentadbir dan warga sekolah dengan instrumen berorientasikan tindakan, menitik beratkan kualiti dan berasaskan evidence. Penilaian akan dilakukan sepanjang tahun dan semakan hasil penilaian akan dibuat sebanyak 3 kali setahun iaitu pada bulan Mac, Julai dan November. Draft pertama yang dikeluarkan ialah pada 13 September 2016 oleh Jemaah Nazir dan jaminan kualiti ini merupakan piawai yang digunakan bagi menentukan tahap pencapaian kualiti pendidikan yang mencakupi beberapa bidang. Berikut merupakan instrumen SKPMG 2 yang perlu diberikan penekanan. Yang pertama ialah instrumen kepimpinan, yang kedua ialah pengurusan organisasi, yang ketiga ialah pengurusan kurikulum, yang keempat kurikulum dan hal ehwal murid, yang kelima pembelajaran dan pemudahcaraan, dan yang terakhir ialah kemenjadian murid. Berikut merupakan fungsi-fungsi instrumen SKPM. Yang pertama ialah fungsi pihak nazir. Pihak nazir berfungsi melaksanakan proses penaziran. Dan yang kedua ialah pihak sekolah yang berfungsi untuk penerapan kendiri sekolah. Dan yang ketiga ialah fungsi KPM, JPM dan PPD. KPM, JPM dan PPD berfungsi untuk melaksanakan pemantauan dan penyeliaan di sekolah-sekolah. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) adalah satu aspek yang terdapat dalam aspirasi dan hala tuju pendidikan negara. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah cetusan ilham mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang merangkap Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ianya telah dilancarkan pada 6 September oleh Yang Amat Berbahagia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. PPPM mengandungi 5 aspirasi pendidikan negara dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun iaitu bermula dari tahun 2013 hingga tahun 2025. PPPM merupakan manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi dalam mendatangkan pulangan terbaik dalam modal insan untuk memacu segala hasrat pembangunan negara. Seterusnya, saya akan menghuraikan apakah itu 5 aspirasi sistem pendidikan negara, iaitu akses, kualiti, equity,
perpaduan dan kecerdasan. Aspirasi sistem pendidikan negara yang pertama merupakan akses, iaitu akses kepada kejayaan. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang berhak untuk mengakses pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, Kementerian berhasrat untuk mencapai 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga ke menengah atas menjelang tahun 2020. Untuk memenuhi hasrat tersebut, setiap individu murid harus diberi peluang yang sama untuk mendapat pendidikan dan hak untuk memilih jenis sekolah yang mereka mahukan. Selanjutnya, sistem pendidikan akan terus kekal komited untuk membangunkan murid secara menyeluruh. Hal ini kerana kurikulum pendidikan bermaklumat membangunkan anak-anak secara menyeluruh, merangkumi dimensi intelek, rohani, emosi dan jasmani seperti yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pihak sekolah perlu berusaha memastikan setiap murid memenuhi standard minimum iaitu lulus mata pelajaran teras bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah dan pendidikan Islam atau pendidikan moral pada akhir tingkatan 5. Dan yang terakhir, program dan inisiatif yang membangunkan komponen bukan akademik dilaksanakan di sekolah dan menerusi pelbagai aktiviti ko-kurikulum selepas waktu sekolah. Aspirasi sistem pendidikan negara yang kedua ialah kualiti, iaitu kualiti standard antarabangsa. Seperti yang kita tahu, pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha yang telah dilakukan. Namun, pencapaian yang membanggakan ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid-murid mereka dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Selain itu, pentaksiran di peringkat antarabangsa menunjukkan prestasi murid Malaysia yang semakin merosot. Bagi mencapai hasrat untuk setanding dengan pencapaian di peringkat global, sistem pendidikan Malaysia perlu menyediakan penambahbaikan prestasi yang lebih hebat berdasarkan tanda arah sistem pendidikan negara lain mengikut standard antarabangsa. Seterusnya, sepanjang 2 dekad lalu, wujudnya pentaksiran antarabangsa seperti PISA dan PIMSS sebagai satu instrumen perbandingan langsung tentang kualiti keberhasilan pendidikan. Aspirasi sistem pendidikan negara yang ketiga pula ialah equity, iaitu equity untuk semua murid. Equity ialah penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Menjelang tahun 2020 pula, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dan luar bandar dan gender. Hal ini kerana latar belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang equity yang paling besar. Oleh itu, merapatkan jurang sosioekonomi dan antara bandar dengan luar bandar dijangka akan memberi impak terhadap jurang pencapaian antara negeri dan jenis sekolah. Dan yang terakhir, program dan inisiatif yang membangunkan komponen bukan akademik dilaksanakan di sekolah dan menerusi pelbagai aktiviti ko-kurikulum selepas waktu sekolah. Aspirasi sistem pendidikan negara yang seterusnya ialah perpaduan. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid dapat belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Oleh itu, perkongsian nilai, pengalaman dan menghargai kepelbagaian akan mewujudkan kesefahaman tolak ansur antara satu sama lain. Seterusnya,
Perpaduan merupakan komponen yang amat penting dalam konteks sosial Malaysia yang unik dan kaya dengan kepelbagaian. Perpaduan menjadi faktor utama dalam merealisasikan masyarakat yang terdiri daripada individu seimbang dan harmoni seperti yang dihasratkan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi sistem pendidikan negara yang terakhir ialah kecekapan. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Oleh itu, pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Dalam usaha mencapai aspirasi sistem pendidikan, pelaksanaannya akan dijalankan secara lebih bertanggungjawab dan akan menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap dan berkesan bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Seterusnya, sistem yang disediakan untuk sumber dan sokongan kepada sekolah memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah. Hal ini membolehkan guru dan pengetua ataupun guru besar memberi tumpuan kepada aktiviti utama, penyampaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Oleh itu, kebolehan sistem untuk mengagihkan, menggunakan dan mengurus peruntukannya amat penting untuk membolehkannya menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Seterusnya, saya akan menerangkan pula tentang 6 aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran memimpin, kemahiran berfikir, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian, dan identiti nasional. Baiklah, saya akan menerangkan elemen pertama yang terdapat dalam aspirasi murid, iaitu pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Seterusnya, murid juga perlu menguasai mata pelajaran asas seperti bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Selanjutnya, pengetahuan yang diperoleh oleh murid tersebut diseimbangi dengan kemahiran pemikiran kreatif, inovasi, penyelesaian masalah dan kepimpinan serta disejajarkan dengan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Elemen aspirasi murid yang seterusnya ialah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir merupakan elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah satu proses kognitif yang membolehkan maklumat diperoleh, mengembangkan pengetahuan dan menjana ilmu. Seterusnya, murid mampu mengaitkan pelbagai pengetahuan dan mampu membina pengetahuan baharu seperti yang dikehendaki dalam ekonomi berasaskan pengetahuan. Justeru itu, setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang menggalakkan murid untuk berfikir. Selanjutnya, pemikiran kreatif dan inovatif iaitu kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baharu amat diperlukan jika mahu bersaing di peringkat global. Murid perlu mempunyai kemahiran menyelesaikan masalah dan penaklukan iaitu keupayaan meramal masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan deduktif bagi mencari penyelesaian. Kemahiran menyelesaikan masalah ini penting bagi membolehkan keputusan penting dibuat dalam menghadapi cabaran di dunia yang tanpa sempadan ini. Elemen yang seterusnya yang terdapat dalam aspirasi murid ialah kemahiran memimpin. Pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti kepimpinan yang menerajui sesebuah negara. Usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat, negara dan kelangsungan pada masa hadapan. Dalam aspek pendidikan pula, terdapat 4 elemen yang berupaya memupuk sifat pemimpin yang berkesan iaitu elemen keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan keterampilan komunikasi. Di samping itu, kemahiran dwibahasa adalah salah satu elemen aspirasi murid. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia.
Hal ini akan memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Bagi menguasai bidang sains dan teknologi, penguasaan bahasa Inggeris yang baik amat penting sekali kerana kebanyakan bahan bacaan adalah dalam bahasa Inggeris. Oleh itu, penguasaan bahasa Inggeris di peringkat sekolah rendah perlu diberikan penekanan. Tambahan pula, dengan kepelbagaian Malaysia yang unik dengan warisan berbilang budaya, setiap murid juga berpeluang mempelajari bahasa tambahan untuk memberi kelebihan daya saing. Semua murid digalakkan untuk belajar sekurang-kurangnya 3 bahasa. Bahasa lain seperti bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Arab ataupun bahasa Jepun bagi membolehkan mereka bekerjasama dan berkomunikasi secara berkesan dengan rakan dalam kalangan rakyat Malaysia dan juga negara jiran dalam dunia global masa kini. Elemen yang selanjutnya ialah elemen etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan setiap murid supaya berani menghadapi cabaran masa depan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Seterusnya, penekanan diberikan kepada setiap murid dengan mewujudkan set prinsip termasuk nilai bersama yang kukuh serta didukung oleh semua rakyat Malaysia, iaitu kerohanian, integriti dan tanggungjawab sivik. Dalam aspek kerohanian, pelajar akan mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas hidup serta mendukung standard moral yang tinggi. Dalam aspek integriti pula, pelajar akan mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Dan yang terakhir ialah tanggungjawab civics. Pelajar akan diajar untuk bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat terhadap orang lain dan alam sekitar dan memiliki keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dengan adanya nilai etika dan kerohanian ini menjadikan ilmu dan kemahiran yang digunakan dengan cara yang betul, malah individu juga menjadi lebih manusiawi. Elemen yang seterusnya yang terdapat dalam 6 aspirasi murid tersebut ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh pada prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Seterusnya, untuk mencapai matlamat identiti nasional ini, murid-murid perlu belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur, menerima dan menghormati orang lain dan mempunyai semangat kekitaan. Oleh itu, setiap murid mesti memahami sejarah Malaysia, berkongsi pengalaman dalam dan luar sekolah dan berkongsi aspirasi untuk masa depan Malaysia. Dan yang terakhir, penghayatan rukun negara diperlukan untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Kerjasama dalam kalangan murid yang pelbagai latar belakang sosio-budaya harus dikembangkan agar rasa perkongsian yang tinggi, semangat kekitaan yang murni dapat disemai dengan baik. Walaupun semua ini bukanlah mudah, tetapi itulah asas-asas perpaduan yang perlu dibina supaya tidak wujud polarisasi yang menjejas hubungan antara kaum. Inilah yang menjadi aspirasi dalam PPPM, iaitu setiap murid perlu berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia dengan membawa identiti nasional tanpa mengira etnik, agama dan status sosioekonomi. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Setiap anjakan perlu memberi impak kepada sekurang-kurangnya 1 daripada 5 keberhasilan sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Anjakan yang kedua pula memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat pula, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Seterusnya, anjakan kelima ialah memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam pula mengupayakan JPN,
PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Anjakan ketujuh, memanfaatkan PMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Selanjutnya, anjakan ke-8 adalah mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9 pula bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10 memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir ialah meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Seterusnya, implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Yang pertama, mampu melahirkan modal insan guru yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan boleh menyumbang bakti kepada negara. Yang kedua, guru mampu mencapai objektif mata pelajaran yang diajar. Dan yang ketiga, mampu membentuk guru yang seimbang dari segi jasmani, emosi dan sahsiah. Yang terakhir pula, SKPM dan PPPM boleh menjadi hala tuju kepada guru untuk menjadi guru yang mempunyai ciri-ciri guru yang cemerlang sepanjang perkhidmatan. Di samping itu, terdapat juga implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan kepada guru, iaitu SKPM dan PPPM memberikan implikasi kepada guru dalam beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, pembangunan profesionalisme. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Yang keempat, mempunyai wawasan. Dan yang terakhir ialah menjadi suri teladan. Pada saya, sekian